Aku yang masih di perjalanan hidup ini, begitu lama berliga di persimpangan dunia, menempuh jarak dan titian. Ui. Ya lagu lama. Apa nah? Minum kopi, Pak. Allah. Ui. Ni radio Tok Hang bagi ni. Lagu lama. Ui. Dulu dengar lagu-lagu lama. Teringat kot. Lagu ni gambar kau dulu lah. Ibu jaga mak dah tahu tak lagi. Mana ni? Abah nak tanya satu benda ni. Abang tengok parti lama dah. Pak, tengok muka Amal ada masalah. Siapa? Rosak sikit baru biasalah, baru mula kerja, baru nak kenal tempat kerja. Biasalah tu. Abah lu gitu ke? Tok Hang lu. Tak baju abah di luar. Sebab apa? Kerja tak berhenti. Abah pun dulu kerja teruk jugalah. Teruk lah. Biasalah. Orang lelaki. Betul. Kan? Pak Man. Ada meninggal lembu tu. Tu hujung. Dia main jumpa abah lah. Sembang pasal Raya Haji ni lah. Nak korban semua. Hang cuti tak hari tu? Cuti? Dapat 2 hari. Alhamdulillah. Hang cerita ni, abah teringat dulu Tok pun pernah abang ni lah kat abah. Hari Raya Haji ni dan Merdeka ni lebih kurang sama je. Apa yang sama? Pengorbanan. Pengorbanan? Pengorbanan. Tahu tak macam mana? Korban? Pengorban. Tengok bendera tu. Bendera, Ada warna biru, merah, putih, kuning. Semua tu ada maksud. Mereka tak buat saja lah. Betul ya? Kata orang dulu. Sama lah. Setiap maksud warna tu dia ada maksud tersendiri. Dia macam inilah. Generasi dulu dia memperjuangkan kemerdekaan. Generasi lah ni mempertahankan kemerdekaan. Jadi dua-dua tu jauh lah. Zaman abah ni dah nak habis lah. Abah pun dah berumur lah. Ini zaman generasi muda pula lah. Nak perjuangkan kemerdekaan ni. Jadi sama lah macam Raya Haji. Tahu kan cerita dia? Nabi Allah Ibrahim. Sama je. Dua-dua ni pengorbanan. Nak capai kejayaan, usaha, kita perlu ada pengorbanan. Tak apa, jangan risaulah. Risaulah orang lelaki-lelaki, umur baru 20 lebih. Tara nak bina kehidupan tu, sama lah. Semua orang macam tu. Doa-doa lah untuk cek. Wah, jangan risau. Ni, jom. Nak maghrib dah. Nak maghrib lah. Tak ingat pergi takbir raya lagi. Esok raya lah. Meh, abang nak masuk cawang ke? Cik dah mau masuk? Okey. Abang nak pergi cerita jalan Cik. Okey, Kita suruh abang cek je. Cik masuk dulu. Nah, okey. Cik Barang, masih lagi semangat cik. Aduh, asyik orang muda-muda.
الله أكبر الله أكبر. Pengorbanan pejuang memerdekakan tanah air. Tak kala pengorbanan Aidiladha memerdekakan jiwa.